Gerhana ni, yang aku tahu dia ada dua. Satu, gerhana bulan, satu lagi gerhana matahari. Gerhana matahari penuh hanya akan berlaku dalam tempoh 370 tahun sekali untuk satu-satu tempat umrah, iaitu di Malaysia. Saya cerita pasal bintang nova, bukan gerhana. Saya setuju bukan sebab saya ni dekan. Tapi saya nak buka minda semua pelajar-pelajar kat sini. Kita jangan sekat idea dan juga minat diorang. Kita sepatutnya bagi dorongan dan pantau diorang. Besok tarikh dia 20 Mei. Gerhana matahari itu akan terjadi. Saya dah siap buat persiapan dah. Awak lagi pentingkan kajian daripada saya, Bila gerhana matahari terjadi, nyalaan suria akan memancarkan partikel sebagai frekuensi. Jadi, tenaga yang dilahirkan oleh frekuensi yang berlainan akan memberi kesan kepada manusia yang terkena ultra dia. Kau faham tak? Jadi, besok mesti terjadinya gerhana matahari. Masih belum terlambat untuk awak batalkan semua ni. Saya tak akan batalkan. Lagipun gerhana itu akan berlaku lagi beberapa jam lagi. Ramalan sarjana astronomi meramalkan ada terjadinya gerhana matahari Anulus melalui kawasan Malaysia. Black hole. Lohong hitam. Kau siapa? Kau siapa? Macam pelik je. Macam mana dia bertemu kita? Saya dah jangka, pasti ada yang tak kena tentang gerhana tu. Sebab itu saya tak bagi awak mengkaji tentang gerhana itu, Iman. Fenomena gerhana membuka laluan antara galaksi. Kalau kita dapat menghentam laluan itu dengan tepat, perubahan zaman boleh berlaku melalui lohong hitam yang terbuka. Kita orang tak tahu mana dia pergi, Doktor. Zik kata Iman kena tangkap. Dia pergi selamatkan. Aku rasa ni kesan gerhana.